Assalamualaikum semua. Hari ini kita mulakan episod 1, siri 10 tanda besar akhir zaman. Topik kita, Dajjal, makhluk paling menyesatkan dalam sejarah manusia. Ramai akan tertipu walaupun sudah diberi amaran jelas oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Dajjal? Dajjal ialah manusia biasa, tetapi Allah beri fitnah dan ujian yang sangat dahsyat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu pun makhluk sejak penciptaan Adam yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Ciri-ciri Dajjal ialah, yang pertama, Dajjal ini matanya buta sebelah. Tertulis di dahinya perkataan kafirun, iaitu kafir. Yang kedua, Dajjal ini Allah takdirkan, ia boleh menurunkan hujan, menghidupkan bumi dan memberi rezeki palsu. Yang ketiga, Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Tapi masa pada hari-hari tersebut tidak sama seperti hari biasa. Hari pertama terasa seperti 1 tahun panjangnya. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Hari keempat hingga ke-40 barulah seperti hari-hari biasa. Ulama menyatakan ini adalah fitnah luar biasa yang Allah izinkan berlaku. Dan ia mungkin berlaku dalam bentuk perubahan masa secara realiti atau perasaan masa yang sangat lambat berlalu akibat kekacauan dunia waktu itu. Dalam keadaan ini, umat Islam dinasihatkan untuk tetap menjaga solat 5 waktu. Walaupun masa terasa terlalu panjang, seperti disebut dalam riwayat yang sama, para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami solat pada hari yang seperti setahun?" Nabi jawab, "Kamu ukur sahaja seperti waktu biasa dan dirikan solat." Yang keempat, Nabi bersabda, dia membawa syurga dan neraka, tapi syurganya adalah neraka sebenar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjelaskan bahawa Dajjal akan menipu manusia dengan menunjukkan kononnya dia boleh memberi ganjaran dan hukuman. Apa yang kelihatan seperti syurga, kesenangan, makanan, air, hiburan, sebenarnya adalah azab dan neraka yang membawa jauh dari Allah. Manakala apa yang kelihatan seperti neraka, kesusahan, ujian, penyeksaan sebenarnya adalah keselamatan dan ganjaran dari Allah jika bersabar dan tetap beriman. Kenapa ramai akan tertipu? Ramai akan percaya Dajjal sebagai penyelamat kerana dia akan bawa kemajuan makanan, teknologi ketika dunia dalam kelaparan dan krisis. Orang yang lemah iman dan cetek ilmu agama akan ikut Dajjal ini. Hanya orang berpegang dengan Quran dan sunnah sahaja yang akan selamat. Cara nak lindungi diri kita daripada fitnah Dajjal ialah kita cuba hafal dan baca surah Al-Kahfi, terutama 10 ayat yang pertama. Dekatkan diri dengan majlis ilmu, doa dan zikir. Sentiasa berdoa selepas solat agar dilindungi. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari azab kubur dan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Cerita tentang Dajjal ini bukan mitos. Ia fitnah terbesar yang belum terjadi, tapi semua tanda-tandanya sudah semakin dekat. Maka mantapkan iman, belajar ilmu sebenar, dan ajak orang sekeliling kembali kepada Allah. Kalau video ini bermanfaat, tekan like, komen, dan kongsi. Semoga jadi asbab kita selamat dari fitnah akhir zaman. Jangan lupa episod 2, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kebenaran akan menang.